Pada masalah urat sciatica ini nak urut kuat-kuat boleh nampak result ke atau urut slow-slow boleh nampak result? Ini depends kepada pesakit. Pesakit ini dia tak suka kuat-kuat. Kalau kita urut gunakan siku lagi sakit, balik lagi teruk. Okay, so kita boleh gunakan teknik untuk tapak tangan ini. Kita tekan dan kita tolak ke kanan sikit. Kita tekan, tolak ke kanan sikit. Urutan ini memang simple. You tekan, okay. Saya macam ini saja. You rasa dia ada rasa tak? Tengok dia tu. Ada rasa, jangan main-main. Kita lepaskan. Kita tekan, gunakan tenaga badan sikit. Sakit ke syok bos? Sakit. Tengok. Walaupun ini macam, dia sudah rasa sakit. So, kita gunakan teknik ini sudah. Jangan pergi, hantam lagi. Nanti dia balik, tak boleh jalan terus. Lepas tu, dekat bahagian sini, nak cucuk macam ni tak perlu sudah. Kita guna jari saja. Tekan, tolak sikit. Tekan, tolak. Okey? Tolak. Okey, kita kasih releasekan masa dia. Lepas tu kita ulang balik turun. Nampak macam biasa-biasa punya urut lah. Nanti you tengok result dia. Betul-betul berkesan.